anak muda memasang pelita, takut dikejar anak gajah. Sudah lama dicengkam derita, generasi bangkit menentang penjajah. Buku ini bukan sekadar teori kosong, tetapi merupakan naskah sejarah yang berkisar tentang keperitan dan penderitaan masyarakat tempatan yang berhadapan dengan penjajah sebelum mencapai kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Perak Sejahtera 2030. Tak kenal, maka tak cinta. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama diberi Iman Kamila binti Muhammad Syam. Saya berusia 15 tahun dan merupakan pelajar tingkatan 3 di Sekolah Menengah Kebangsaan Dr. Burhanuddin. Kod sekolah saya ialah AEA 6048. Pada hari ini, saya akan mengulas sebuah buku yang berjudul Makin Dicengkam Derita. Buku yang ditulis oleh W.S. Uzala ini merupakan salah satu tajuk daripada 6 tajuk siri menuntut kemerdekaan. Buku ini diterbitkan oleh Minda Didik Marketing Sdn Bhd pada tahun 2010 dan mempunyai 44 halaman bercetak. Buku ini memfokuskan tentang kronologi penjajahan Tanah Melayu oleh kuasa asing. Penjajahan ini telah menyaksikan ramai kematian pejuang kemerdekaan dalam peperangan menentang penjajah. Antara konflik anti penjajah yang dikupas di dalam buku ini termasuklah sikap penjajah British yang tidak menghormati agama Islam dan adat resam Melayu. Sebagai contoh, residen pertama British di Perak iaitu J.W.W. Birch telah dibunuh di Pasir Salak kerana sikap beliau yang buta adat resam Melayu dan tidak pandai berbahasa Melayu. Buku ini tidak sekadar menyenaraikan konflik yang tercetus daripada penjajahan. Sebaliknya, memfokuskan tentang kebangkitan pejuang-pejuang kemerdekaan. Melalui penubuhan Maktab Melayu Kuala Kangsar dan Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim telah melahirkan ramai pejuang kemerdekaan yang tidak menggunakan senjata tajam, sebaliknya menggunakan mata pena. Saya teruja membaca kupasan tentang seorang tokoh British yang bernama O.T. Dasset. Beliau juga turut menyumbangkan idea untuk menuntut kemerdekaan dan menyokong pejuang-pejuang kemerdekaan di tanah air kita. Antara tema yang terdapat di dalam buku ini termasuklah kesedaran untuk menuntut kebebasan dan kedaulatan tanah air. Terdapat beberapa pengajaran yang dapat saya garap dalam naskah ini. Antaranya, kita tidak boleh menyerah kalah dalam apa-apa jua perjuangan dan kita hendaklah mengambil iktibar dan panduan daripada sejarah agar kita lebih mencintai negara. Selain itu, nilai ketabahan dan kesabaran juga amat penting dalam setiap perjuangan untuk menuntut kemerdekaan. Bagi saya, buku ini tidaklah membosankan kerana ilustrasinya yang menarik dan menggunakan gambar sebenar. Gaya penulisannya juga amat mudah difahami dan sesuai untuk setiap peringkat umur. Sebagai anak merdeka, perjuangan tokoh kemerdekaan wajar diingati agar dapat memberi inspirasi dan seterusnya membuahkan rasa cinta kita terhadap negara. Sekian, terima kasih.